Okay, kita bincang untuk soalan termokimia, aras tenaga. So, bila aras tenaga, ingat aras tu tangga lah. Aras 1, aras 2, aras 3. Jadi, kita punya gambar rajah aras tenaga pun mesti macam bentuk tangga. Okay, so kita ingat balik, kita punya rajah topi. Okay, kalau boleh kita pecah dua. Okay. Okay, so dalam in, so confirm ni tindak balas endotermic. Manakala out, tindak balas exotermic. Okey, kemudian nak kena ingat apa lagi? Okey, jadi macam mana kita nak bina gambar aras tenaga? Okey, yang pertama, kalau exo, sebab exo paling senang, kita buat exo dulu. Okey, mesti ada part C dan kita labelkan sebagai tenaga. Kemudian kita salin balik. Okey, ini. Okey, pastikan yang belah sini panjang sedikit. Okey, manakala untuk endo sama juga, anak panah dia paksi Y mesti belah kiri. Okey, kemudian kita tengok dia dekat bawah. So starting dia bawah, naik atas dan seterusnya. Okey. So saya akan buat anak panah juga lah kat sini. So kita dapatlah ni endo, ni exotermic. Itu gambar rajah aras tenaga. Okey, dari segi perbezaan. Yang pertama kita nak bezakan dari segi perubahan haba. Jadi kita tahu exo, exit. Jadi haba dibebaskan ke persekitaran. Okay, jadi endo in. Okay, bila in, haba diserap. Jadi kita tulis haba diserap dari persekitaran. Okay, ini senang. Okay, kemudian yang kedua dia suruh bandingkan perubahan jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okay, ini kena rajin sikit lah. Awak kena copy balik ayat ni. Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Okay, bahan tindak balas mesti belah kiri. So, kalau awak nak terang dari segi endo, jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas adalah lebih rendah. Okay, untuk endo berbanding dengan, salin balik ayat, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Okay, ini rendah, ini tinggi lah. Kita tengok kalau exo sama juga, kena rajin juga salin balik ayat tu. Jumlah kandungan tenaga haba bahan tindak balas lebih tinggi berbanding jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Okey, jadi salin balik semua ayat ni. Okey, yang ketiga, perubahan tenaga. Semasa pembentukan dan pembacaan ikatan, kita akan lukis dia punya gambar rajah profil tenaga. Okey, berdasarkan macam mana lukis gambar profil tenaga daripada gambar rajah aras tenaga. So, kalau boleh kita salin balik lah. Salin balik. So, untuk endotermic.